Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Ayuh acik-acik, awan-awan atau semua adik-adik yang ada kat dalam live kita pada hari ini, pada waktu dan ketika ini sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala kulli hal, hari ini kita bersama lagi dalam satu rancangan ataupun podcast Muhtanyo Pengerusi Masjid. Dan acik-acik orang-orang jangan tertanya-tanya. Bukan salah channel, bukan salah siaran. Channel yang sama, siaran yang sama, masih dekat Masjid Datuk Kelana Petra Muhammad Yusof, tapi mungkin moderator yang berbeza, Ustaz kan? Yeah. Minggu lepas kita bersama dengan Ustaz Saiful, dan hari ini bersama dengan saya seketika Berbasir untuk kita bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Najib Dubhan ketika nanti untuk kita bincangkan satu perkara dan topik yang sangat menarik, rentetan daripada podcast yang pertama. Tapi sebelum itu kita doakan moga-moga mudahkan urusan Al-Fadhil Ustaz Saiful dimanapun dia berada, kerana tidak dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini, Ustaz. Yeah. Sebelum tu, apa khabar, Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya tengok Ustaz pun dalam keadaan yang masih semangat, masih ceria. Pukul 9.21 malam, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Sangat ceria, mukanya pun masih orang kata masih bertenaga. Seperti pagi, mesti ada rahsia di sebaliknya, Ustaz kan? Jadi itulah antara yang kita nak singkat pada hari ini. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, Ustaz, mari sama-sama kita dengarkan warga maya, kita dengarkan daripada Al-Fadhil Ustaz sedikit rangkuman perkongsian daripada rentetan podcast yang pertama hari itu, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, pendengar, bagi Ustaz Basir dan kru podcast kita malam ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kali yang keduanya. Kali kedua, podcast masjid kita. Satu perkara baru sebenarnya. Dan bagi saya pun masih baru dengan suasana yang seperti ini. Cuma Alhamdulillah, bila berbuat satu perkara yang besar manfaatnya, kita akan teruskan dan kita akan sokonglah, mudah-mudahan menjadi satu kebaikan untuk kita dunia dan akhirat, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, tentang pertemuan kita pada kali yang pertama, dalam podcast yang lepas, lebih berfokus kepada tentang sejarah masjid, tentang masjid daerah Seremban, tentang pengimarahan masjid, dan perbincangan yang agak panjang, dan akhirnya tentang hasrat yang penting, Ustaz, nak laksanakan di masjid kita. Apa yang kita cuba rancang sekarang ni supaya dapat kita melakukan sesuatu yang beri kesan yang besar pada masyarakat kita, kesan yang besar, dan masa yang sama dapat menaikkan institusi masjid di mata masyarakat kita pada hari ini. Tujuan tak lain nak menarik orang supaya datang ke masjid je. Masya Allah. Itu je. Sebab tu kita raikan apa jua bentuk yang boleh menghidupkan masjid kita, yang boleh menampakkan masjid ni kita buat. Bukan tujuan untuk ditunjuk, Ustaz. Tak, kita tunjuk tidak. Kita tak niat untuk nak bersaing orang lain pun tidak. Tapi kita buat hanya untuk manfaat masyarakat yang ada sekeliling kita. Dan kita tengok Alhamdulillah dapat respon yang baik daripada masyarakat kita, dan kita dapat menyampaikan maklumat, program-program kita lebih berkesan lagi dengan cara ini. Jadi itulah hasrat yang kita bincang pada pertemuan yang lepas, tentang pengimarahan terutamanya. Dan imarah kita, Alhamdulillah sekarang ni kita dah laksanakanlah sebuah sikit imarah dalam dua peringkat lah. Satu kita sebut imarah zahir dan imarah batin. Imarah zahir ni kita buat pembangunan, kita cantikkan masjid kita, kita buat apa, benda-benda yang keselesaan perjemaah kita. Nampak perbezaannya. Itu yang zahir. Dan yang batin ialah kita usaha untuk adakan pengisian, hidupkan rohani masyarakat kita dengan program-program yang pelbagai di masjid kita. Dan itulah kita usahakan. Itu perangkuman yang lepas lah, Ustaz. Itu dia. Ustaz, jadi apa yang Ustaz Najib katakan tadi, saya tak lupa lah, Ustaz. Tak boleh nak lupa sangat. Sebab antara strategi masjid ini adalah antaranya menarik semua golongan masyarakat. Tak ada yang tertinggal. Dalam pada rentetan program yang lepas, saya masih ingat lagi, Ustaz. Saya rasa baru je program ambang tahun baru. Tahun lepas, sekarang kita dah nak tahun baru 25 Masihi pula. Masya Allah. Jadi rentetan daripada program yang tahun lepas, Ustaz,
ada satu hashtag kita bawa sebenarnya. Hashtag masjid di sini bermula hijrahku. Kena dengan tajuk kita pada hari ini, sembang santai ataupun healing di masjid. Kenalah Ustaz. Nampaknya ada kronologi pembawaan daripada proses pertama kita nak naikkan ataupun program kita tu, rentetan sampai hari ini healing di masjid. Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada warga maya kita semua yang berada kat depan ni Ustaz, apa maksud healing di masjid ataupun macam mana nak buat healing di masjid tu Ustaz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Istilah healing, istilah zaman sekarang lah orang guna. Istilah anak muda tu. Dulu orang kata extension lah, dulu orang kata nak cari ketenangan, nak cari sesuatu yang boleh beri kita keseronokan. Betul. Untuk kita berhadapan dengan kehidupan hari ini yang macam-macam tekanan yang orang kita hadapi kan, macam-macam mesti keluarga, pekerjaan, macam-macam. Jadi orang cari jalan dengan punya healing. Dia kata healing dengan nama me time. Me time, banyak me time. Istilah Ustaz. Istilah me time dia pergi shopping seorang-seorang, dia lepak-lepak tepi jalan, pergi ke taman-taman, pergi pantai. Macam-macam istilah lah orang buat healing ni. Cuma sebenarnya semua yang di luar kita buat, pergi ke tempat tengok laut ke, tengok pemandangan sebagainya, itu benda yang bagus. Betul. Segi syariat pun tak ada masalah. Allah SWT khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah katakan dalam ciptaan langit dan bumi, siang dan malam, ada tanda-tanda yang besar bagi orang yang cerdik, fikiran dan sebagainya, cari ketenangan. Itu bagus, tak ada masalah. Tapi jangan lupa satu tempat lagi. Itu jangan lupa. Yang sangat baik untuk kita healing, dan healing di tempat ni beri kesan yang lama dan panjangan. Masya Allah. Dan itu yang kita nak. Dan amalan dia pula memang setiap hari kita dituntut untuk buat. Allahu Akbar. Kalau kita ikut tuntutan ini, hari-hari kita buat healing ni, insya-Allah tenang hidup kita. Macam dah boleh teka Ustaz. Gambaran-gambaran dulu. Artinya kalau kita buat apa yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tuntut kita untuk buat satu amalan ni. Apa dia? Amalan berulang alik ke masjid. Masya-Allah. Ini satu healing yang sangat besar. Dia bermula daripada berwuduk di rumah. Berwuduk di rumah. Berwuduk di rumah, start berwuduk tu dan dia keluar tu. Itu dah mula dah tu. Dia punya healing tu dah sampai tu. Start dah mula. Dengan niat baik nak keluar daripada rumah, dengan niat bagus untuk nak ke masjid untuk solat berjemaah. Semua tu dia punya ambalan ganjaran pahala dia yang Nabi sebut bermacam-macam. Ada macam dalam ihram, ada kata pahala macam menunaikan haji yang sempurna. Masya Allah. Baru nak keluar dari rumah ni. Baru nak keluar. So, saya ingat seorang jemaah kita di Masjid Istiqamat dulu, taklah tua sangat, umur dalam 40-an saya rasa. Dia meninggal dunia dalam keadaan bersiap sedia nak ke masjid. Allahu Akbar. Ini memang saya terasa lah, saya sangat kenal dan dia murid mengaji saya jugalah. Seorang yang baik, yang bagus. Dan dia meninggal, dah ambil wuduk, nak pakai baju. Nak keluar dari rumah untuk ke masjid, dia meninggal di situ. Allahu Akbar. Saya rasa satu kesudahan yang sangat baik lah. Betul. Yang memberi kesan kepada saya juga sebenarnya. Cemburu tengok orang macam ni dalam keadaan baik. Sangat cemburu. Jadi healing bermula dengan pakai berwuduk tadi, dengan bersiap-siap untuk ke masjid. Semua tu bermula ketenangan demi ketenangan. Langkah ke masjid, Allah ampunkan dosa, Masya Allah, tambah pahala, Allah angkat darjat. Masya Allah. Dan setiap tapak kaki ke masjid saksi di akhirat besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia orang yang melangkah ke masjid, pergi dan balik. Sampai di masjid pula keseronokannya ialah bila kita mula melangkah masuk ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bermula dengan doa. Kita mula tahiyatul masjid, kita sembahyang untuk memuliakan tuan punya rumah, Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita duduk iktikaf dalam masjid, kemudian kita baca Quran, kita berzikir, kita bertegur sapa dengan jemaah yang lain, kita bersilaturahim, dan kita berjemaah pula solat bersama belakang imam, dengar bacaan imam. Itu semua healing-healing yang sangat baik. Dan antara pengalaman saya di masjid ni, pernah didatangi oleh seorang Cina. Bangsa Cina yang bukan Islam. Datang pakai seluar pendek. Masya Allah. Dan Cina tu pula memang ada masalah lah. Datang kadang-kadang ada masalah. Dan dia datang ketika tu solat Jumaat. Solat Jumaat, orang ramai Jumaat ni, waktu solat Jumaat. Kemudian kita nampak seorang Cina berdiri di sebelah sana, tangga sebelah sana, dia berdiri dengan seluar pendek. Dia dengar, dia duduk kat situ sampai habis selesai solat. Habis sembahyang dia cari saya, dia cari imam masjid lah. Dia mau masuk ke sini, kita tanya apa semua. Akhir sekali kita tanyalah soalan, kenapa tertarik sangat datang masjid.
Dia kata saya suka itu nyanyi-nyanyi dia. Nyanyi-nyanyi ya. Rupa-rupa dia suka dengan bacaan Quran yang imam baca. Allah. Dia ada alunan suara yang beri ketenangan pada dia. Itu bukan Islam. Bukan Islam tu. Dia healing dengan Quran dengan mukjizat Al-Quran tu. Allah. Jadi kita orang Islam kalau cari healing kat masjid, Allah, rugi besar sangatlah. Besar. Orang lain dapat ketenangan di masjid. Dan saya kenal beberapa ramai saudara-saudara baru yang masuk Islam, saya kena nasihatkan. Saya kata jangan tinggalkan masjid. Allah. Daripada mula syahadah lagi. Saya syahadahkan dia, lepas syahadah saya kata masjid jangan tinggal. Tak tahu semayang pun datang masjid. Tak tahu semayang pun semayang ikut je orang. Tak tahu baca pun ikut je orang, saya kata. Dan alhamdulillah mu'alah tu hari ni istiqamah dengan masjid. Allah. Dan dia memang sangat rindu kepada masjid. Dia sakit, dipotong kaki, tak datang masjid. Hari-hari kalau saya ustaz, saya pergi masjid, tolong jemput saya ustaz. Saya tak senang, saya tak tenang, saya tak tenang. Dan akhirnya dia kembali di masjid, dia cukup bahagia di masjid sebab suasana healing di masjid tu luar biasa. Suasana luar biasa. Itu orang yang bukan Islam, masuk Islam baru kenal Islam. Sebab tu saya seru pada seluruh umat Islam. Utamanya orang yang di Karya Sikamat ni. Kita dah lama dah Islam rasanya. Kita dah lahir dah Islam. Dari lahir. Kenapa kita tak dapat merasakan healing di masjid ini? Jadi soalan kepada kita pula lah. Di masjid ni kita healing macam-macam. Cara nak healing. Dan Nabi janji memang healing tu di masjid. Betul. Itu Nabi kata ulang alik pergi sembahyang 5 waktu tu dan Allah saksikan orang yang marah masjid orang beriman. Healing lagi. Healing lagi. Wah hati. Janji Allah. Janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita nak? Apa lagi yang kita nak? Jadi mana di masjid kalau kata aktiviti healing tu banyak, insya-Allah kita akan huraikan selepas ni. Kita bagi gambarannya orang yang di luar nampak healing tu di masjid, kenapa kita orang Islam sendiri tak rasa bahagia untuk healing di masjid tempat ibadat kita sendiri? Insya-Allah. Kalau nak rasa kebahagiaan tu, datang masjid ramai-ramai. Datang masjid. Akan rasalah healing macam ni, healingnya kita dah rasa. Betul. Akan hilang segala masalah dan terbukti dah ramai orang rasa kebahagiaan itu. Jadi kalau anda nak rasa, mari ke masjid. Betul. Orang kata kalau nak rasa, doreh ke masjid. Doreh ke masjid. Doreh ke masjid. Jadi apa yang Ustaz ceritakan sebentar tadi pun saya pun terpanggil sebenarnya. Ada kisah dekat tempat saya hampir sama Ustaz. Tapi nak dikatakan bagaimana syiar Islam itu sendiri sebenarnya menusuk kalbu bukan setakat orang Islam tapi orang-orang yang belum lagi diberi peluang untuk memeluk Islam itu sendiri. Betul. Kalau mereka boleh merasakan ketenangan kan. Itulah healing yang kita nakkan sebenarnya saudara-saudara, khususnya sahabat-sahabat yang seusia dengan saya, yang usia belia, remaja. Healing yang kita cari pada hari ini sebenarnya ada satu tempat yang Ustaz saya sebutkan tadi, percuma, dekat, berhampiran. Okey, tak pernah tutup. 24 jam per 7 pula tu. Sentiasa memanggil kita untuk datang. Bahkan diseru kepada kita untuk datang. Kita dipanggil datang kan Ustaz? Jadi untuk orang kata kita nak tinggalkan mereka dengan sedikit penantian. Kalau kita nak habiskan semua kat sini tak boleh Ustaz. Nanti next podcast diorang tak datang. Okey, jadi mungkin sedikit kita nak tinggalkan mereka dengan ternanti-nanti. Ustaz cakap tadi kan ada beberapa tips healing di masjid, tapi nanti. Okey. Tapi sebelum nanti itu berlaku, mungkin Ustaz boleh berikan sepatah dua lagi harapan ataupun garapan Ustaz untuk golongan khususnya yang ada di sekitar Sikamat bagi kita sama-sama realisasikan healing di masjid itu. Baik, di masjid kita sebenarnya kita dah usaha untuk merealisasikan healing itu sebenarnya. Betul Ustaz. Biar kita melangkah masuk tu kita rasa bahagia dah. Pertamanya kita cuba adakan kemudahan yang terbaik di masjid kita. Kita cuba sehabis baik, semampunya lah. Berdasarkan kewangan kita ada dan sumbangan daripada orang ramai. Memang kita cuba usahakan untuk buat kalau boleh melangkah masuk tu mata sedap memandang lah. Sedap memandang lah. Nah sekarang ni kita sedang cuba upgrade kita punya pencahayaan di masjid. Sekarang ni kita punya pagar di luar masjid ni semua dah kita letakkan lampu pagar dah. Kalau tak nampak mosojik lagi tak tahu. Allah Ta'ala. Dan kita sedang upgrade juga dengan spotlight nanti insyaAllah akan dibaiki lagi. Dan bahkan dalam masjid kita tambah kecahayaan supaya orang nampak tertarik kepada masjid. Betul. Yang keduanya, antara usaha yang kita buat di masjid tu tarik orang ke masjid ialah pegawai masjid yang bertugas di masjid. Kita cari imam-imam yang bacaan alhamdulillah. Setakat ni di masjid kita memang kita pilih sungguh. Imam yang bacaan boleh menarik orang. Dan setakat ni dah ada beberapa orang yang masuk Islam dengan bacaan imam kita. Masya Allah, hebat. Itu saya saksikan, saya tengok sendiri dia orang datang. Dia seorang India.
Datang gitu juga. India dia minat dengan seorang imam kita. Dan sebenarnya kan takut tak sesuai imam kita. Tak selesa pula. Nanti tak khusyuk. Tapi India tu masuk Islam dia sebut sebab saya suka dengar bacaan imam ini. Allah. Asbab hidayah. Asbab. Dan dia syahadah pun dengan imam tu. Allah. Saya saksi, orang saksi tengok memang dia bersyahadah dengan imam itu. Jadi maknanya bacaan, kemudian azan. Kita punya bilal-bilal kita pun. Azan ni sampai ke IPG. Kita usulkan. Dan suara tu kita baiki sistem kita supaya sampai lebih jauh dan sebagainya. Kemudian bila saya pesan pada semua petugas di masjid supaya berbahasa dengan bahasa yang baik yang datang. Walaupun budak-budak. Walaupun budak-budak. Bolehlah kita nak beri amaran, tapi bukan dengan suara mengherdik, menghina, menghalau, tak. Nak marah-marah, nak cakap, tapi ada had namanya nasihat. Bukan sampai dia kecil hati sampai tak. Tak datang. Tak datang. Jadi kita cuba sediakan suasana yang macam tu untuk menggalakkan orang untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Masya Allah. Banyak sebenarnya strategi yang telah dilaksanakan oleh masjid. Kalau program-program memang macam program jangan cerita Ustaz. Memang kita raikan semua. Alhamdulillah. Maksud anak-anak ni memang kita raih sungguh. Betul. Dia nak main, dia nak buat apa. Saya kata syarat satu je, datang masjid mesti solat. Kalau tak solat saya marah. Tak solat saya panggil dia. Saya jumpa dia. Saya kata mesti solat. Tak solat saya akan batalkan mainan. Tapi sebenarnya tak juga. Kita bagi peluang. Dan akhirnya mula datang masjid dengan bermain bola. Saya banyak kali dah. Dan hari ni budak main bola 3 tahun lepas dah bantu masjid untuk program masjid. Masya Allah. Dah mula gulung tikar, dah mula betulkan meja dah. Anak budak di suasana tu kita nak proses. Generasi yang akan datang itu orang ni. Kemudian orang dewasa kita raikan dengan boleh majlis ilmu dengan macam-macam cara lah kita buat. Yang penting kita nak orang healing di masjid kita akhirnya. Datang masjid tu rasa bahagia yang begitu. Bahagia. Dan satu lagi kita usahakan Ustaz supaya tak timbul cerita-cerita yang tak seronok dalam masjid. Daripada segi tentang kuasa ke, segi pengurusan ke, segi apa ke, saya kata yang tak elok tu beri kat saya. Yang elok tu sembah kat luar. Supaya yang wangi tu orang datang tertarik dengar sonok datang ke masjid. Yang busuk-busuk bagi saya. Allah. Biar saya sental. Biar saya sental kan. Dah settle supaya yang itu tidak tersebar keluar. Allahu Akbar. Strategi yang cukup hebat dan cukup menarik. Kita nampak sebenarnya banyak program perimahan, pengimrahan masjid ataupun fizikalnya ada, rohaninya ada. Yang saya nampak dari segi program, dari segi yang penting apa yang nak dicapai dalam objektif tahun lepas sebenarnya dah hampir tercapai. Masjid Sikamat di satu one stop center untuk semua. Okay, ada macam dalam zaman Rasulullah, bukan setakat tempat kita nak solat, kita ada ekonominya kat situ, kita ada sosialnya kat situ, semuanya ada di situ. Jadi alhamdulillah ala kulli hal perkongsian kita mungkin hampir selesai. Jadi sebelum kita selesai Ustaz, kita nak panggil satu lagi Ustaz. Kita nak war-warkan kepada semua warga maya, semua orang yang berada di sekitar Sikamat, Seremban ataupun Kuala Lumpur ataupun sebenarnya Malaysia lah. Orang kata nak datang, itu dari kita sendiri kan. Kita Masjid Datuk Khana Peter Laila Muhammad Yusof akan menganjurkan satu program bersama-sama Ustaz Ahmad Rizam yang bertarikh 28 November iaitu Khamis ini. Jadi mari sama-sama kita hadir, jemput anak-anak, jemput mak, anda anak ajak mak, semua kita datang supaya semua golongan tidak keciciran. Jadi rasanya mungkin setakat itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah kita cuba sikit lagi Ustaz. Ada 2 program atau satu program besar yang sedang ada lagi. Tengok rancang. Ni penonton. Masya Allah. Satu lagi kita cuba sekarang ni nak buat perkampungan Al-Quran. Perkampungan Al-Quran. Yang kita dah sebut pada pertemuan yang lepas. Dan kita akan buat pelancarannya pada 14 November ni. 14 November. Ini pun tarikh besar juga. Kita buat satu Disember. 14 Disember. 14 Disember kita akan buat pelancaran perkampungan Al-Quran dan insya-Allah program berjalan sepanjang tahun. Dan kita susun program-program yang saya rasa kalau ahli Quran ni memang suka sangatlah apa yang kita usahakan ini. Yang pertama untuk makluman, kita ada daripada orang sekitar Sikamat ataupun di sekitar Sikamat atau Negeri Sembilan mana-mana lah. Yang minat datang kita alu-alukan. Kita ada telaki bersama Syekh Muhammad Abdul Nabi. Allah. Pakar Al-Quran daripada Mesir. Guru saya di Mesir dulu. Seminggu sekali insya-Allah kita akan adakan di sini dan saya dah berhubung dengan beliau. Dia sedang berusaha mencarikan jadual yang sesuai untuk adakan di masjid kita ni. Kuliah dia seminggu sekali. Syekh Muhammad ni pakar Al-Quran.
qiraat, apa wajah bacaan pun semua dalam kepala dia. Jadi ini kelebihan keistimewaan dia. Dan sebenarnya masjid lain dah ambil manfaat dengan dia. Sampai 2 imam, 3 imam bacaan dah khatam dah dengan dia. Allah. Masjid Husein, masjid kat luar kan. Kenapa di Sekamat tak nak buat? Kita datangkan dia ke sini. Harga Sekamat kita ramaikan majlis sini. Yang kedua, telakir Al-Quran individu. Sabtu ada Ahad kita buat di masjid kita. Kemudian kelas Al-Quran kanak-kanak dan dewasa juga. Kemudian kelas tajuk Al-Quran seminggu sekali. Kita ada tadarus Al-Quran dewasa setiap hari selepas subuh. Kita akan buat. Kemudian kelas hafazan Al-Quran, kelas kuliah bersiri Al-Quran juga kita adakan di sini. Jadi ini antara asbab kepada healing tadi juga. Betul. Sebab hadis Quran Nabi sebut, majtama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathum malaikah wa dzakarahumullah ma'indah. Hadis yang panjang. Nabi kata tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah Allah. Syarat kat mana? Masjid lah. Masjid. Fi baitin min buyutillah. Apa dia buat? Yatluna kitaballah, baca Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Tadarus Quran. Tadarus. Inilah dia. Penuh tadarus Quran ni, baca Quran ni penuh ni. Dengan share dengan tak share semua ada kat sini. Apa Nabi kata? Illa nazalat alaihim. Mereka ni mendapat ketenangan. Itu yang kita cari. Healing. Kita nak tenang, healing. Maka healing majlis Quran ni healing paling besar. Nabi janjikan nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan pada orang-orang ini. Wa haffatu malaikah, malaikat akan datang menaun. Wa ghashiyahumur rahmah, akan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan paling special sekali pada dia, wa dzakarahumullah fi man indah. Allah sebut nama-nama orang yang hadir majlis Quran ni di hadapan para malaikat. Masya Allah. Inilah satu healing yang paling besar. Allah kata, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir, ingat Allah sahaja, tenang. Dan ingat pula di rumah Allah. Pasti insya-Allah ketenangan yang cukup besar. Siapa yang ada masalah di luar sana, apa jua masalah, moh ke masjid. Betul. Moh ke masjid, kita sediakan macam-macam healing. Majlis ilmu hari-hari healing. Solat berjemaah hari-hari healing. Duduk iktikaf memang healing insya-Allah. Cuba duduk Zuhur Asar orang tak duduk seorang berzikir, seorang duduk rehat di masjid, insya-Allah hilang segala masalah kita. Berdoa kepada Allah, insya-Allah ketenangan akan bersama kita. Healing dari masjid. Insya-Allah healing dari masjid. Jadi ketenangan apa lagi yang kita cari, tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan belia masjid dan seluruh yang berada di warga Maya sekarang yang bersama-sama kita di siaran live masjid Datuk Kelana Petra Muhammad Yusof. Healing apa lagi yang kita cari? Sebenarnya apa yang kita cari dah ada depan mata, Ustaz. Ya, betul. Dah ada depan mata, tak jauh, dah memang bersama-sama dengan kita. So sebelum kita berakhir, tadi hashtag kita Muadharah ke masjid. Yang kedua, jangan lupa nak tahu aktiviti-aktiviti masjid, program-program masjid. Sama-sama kita naikkan view, sama-sama kita naikkan ikutan kepada FB. Yang pertama, FB Masjid Datuk Kelana Petra Muhammad Yusof. Yang kedua, TikTok Masjid Sikamat. Jangan lupa follow semua ni untuk sebenarnya kita nak berikan hebahan pada rakan-rakan, hadirin hadirat sekalian supaya tak terlepas dengan program-program yang dilaksanakan oleh masjid untuk kita sama-sama healing di masjid ini. Okay, biar kita healing di tempat yang sesuai bersama orang-orang yang sesuai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga healing yang kita cari, itu ketenangan yang kita cari, kita dapat, bahkan kita dapat mengajak orang lain bersama-sama kita dalam rangkungan ketenangan itu sendiri. Sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.